Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan apa ni ya? Kiri. Ini tangan kiri ke? Kanan lah. Awak tak tahu kan tangan kiri Ini tangan makan kan? Tangan makan tangan kanan lah. Kuku kena potong. Tidak nanti setan masuk dalam kuku. Tahu tak? Setan masuk kuku. Dia suka kalau kuku panjang ni. Kat rumah solat tak? Jangan tak solat. Kalau Izzul tak solat, dia tidur dengan Izzul dalam bilik. Budak ni tak solat ni, seronok tidur sebelah dia. Izzul tak nampak dia nampak Izzul. Tahu tak? Lepas tu masuk toilet kena baca bismillah. Izzul masuk toilet tak baca bismillah, dia ada dekat dalam toilet tu, dia tengok Izzul ni mandi. Semua dia tengok. Faham tak? Semak. Bagus. Kat rumah pun solat lah juga. Dengar azan je terus ambil semayang, solat. Macam tu. Izzul pergi sekolah agama ke tak? Baguslah. Ikut cakap ustaz tu. Panjang ni kukunya. Kan dia kan nanti kan seronok setan duduk dalam ni banyak-banyak. Sikit lagi.